Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yusuf akan mengajar perniagaan, dan topik perniagaan ini adalah organisasi bermotif untung, OBU dan OBU, organisasi bukan bermotif untung. Jadi jom kita mula. Okey, so maksud OBU ataupun organisasi bermotif untung ni, dia punya untung untuk menguntungkan, sebabkan di OBU ada untung sekali. Jadi dia punya tujuan tu nak untung lah, dan dia nak mengeluarkan barang dan perkhidmatan untuk pengguna yang yang diperlukan untuk pengguna ataupun yang diminta oleh pengguna, macam makanan ke, pakaian lawa ke, macam tu. Dan dia punya kepentingan untuk menentukan hala tuju untuk suatu perniagaan dan melambangkan kelangsungan perniagaan. Dia macam kebanyakan perniagaan ataupun syarikat, macam makanan ke, pakaian ke, apa-apa je lah, tapi dia nak memaksimalkan untung. Contoh, tapi rasa you sudah bagi contoh dah, tak ya? Okay, sekarang ni kita pergi ke OBBU, iaitu organisasi bukan bermotif untung. Organisasi ni macam OBBU ni, macam dia punya keuntungan ataupun tujuannya ialah untuk memberi kebajikan, untuk macam mendapat pahala lah. Dia macam nak buat ikhlas, macam tu. Tu cara nak faham secara asasnya, secara simple. Dan dia nak menolong, dia nak melibatkan semua orang ataupun sektor awam ataupun masyarakat tu, maksudnya untuk melibatkan diri untuk dalam aktiviti-aktiviti yang menolong atau membantu golongan yang kurang upaya, macam orang miskin ke, anak yatim ke. Dan contoh syarikat ialah macam rumah anak yatim. Dan satu lagi tip, lebih banyak untung, lebih banyak cukai. Dan cukai itu maksudnya pembayaran kepada kerajaan. Itu pada asasnya cukai. Jadi itu jelas, itu sahaja hari ni yang saya nak ajarkan. Hari ni, yang video yang saya buat hari ni ialah pada 17 Ramadan, pada hari Nuzul Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran sebanyak-banyak mana pun, habiskanlah juzuk kalau mampu lah. Itu sahaja yang saya nak cakap. Sekian, terima kasih.